Bagi episod Pantunverse kali ini, Pantunism ingin membawa anda untuk melihat rakaman e-book My Little Chingay Flute. Ini merupakan sebuah buku khas sempena sambutan Chingay dan anda boleh muat turut versi PDF-nya menerusi laman rasmi People's Association. Jadi Pantunism pun berada di Gym Music untuk menyumbangkan suara bagi 2 ataupun 3 watak utama di dalam cerita itu. Tetapi izinkan saya untuk belanja serangkap pantun. Dalam teratak penuh permata, hilangkan letih melihat alam. Pelbagai watak dalam cerita, untuk Chingay suara dirakam. Lihat tergelagat saya ya. Konon-kononnya macam Michael Jackson gitulah di dalam studio. Pantunism juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada People's Association dan juga Malay Language Council ataupun Majlis Bahasa Melayu Singapura atas peluang yang diberikan kepada Pantunism untuk merakamkan versi bahasa Melayu bagi buku cerita My Little Chingay Flute. Anda boleh muat turun ya buku-buku ini ataupun mencari butiran-butiran selanjutnya seperti Bingkil Bercerita dan sebagainya. Baiklah, versi audionya akan dimuat naikkan di laman tersebut dari 24 Mei 2026 ya. Jadi sebarkanlah buku cerita ini kepada anak murid anda. Okey, itu saja. Bye bye.